Seandainya memang kebutuhan haji kerana di Kemata, kebutuhan untuk nikah pun di Kemata. Dalam sebuah keadaan, dalam sebuah suasana yang sama. Yang di saatnya sebenarnya dia tanya apa je langsung terpergunakannya untuk nikah ketimbang daripada untuk haji. Sampah long puasa menteng bulan Urang Arafah kan. Bahkan leh tak puasa berakan ada pubut dosa kat terhapus. Le watai tak pubut puasa Urang Arafah yo. Tunu ke je pubut lam. Kami menggagu pampur yo. Kamu no problem. Kadang-kadang itu bisa statement mono. Mak awak cak orang raya go. Mereka dah orang raya. Lain betul. Ka. So net kelak macam dua lah. Yang itu sesuatu syariat yang memang golong juga adat bagi tanya. Macam berlaku adat terkebi orang raya haji, bak orang raya phone. Berarti kan terkebi orang raya haji gemlai iaitu bak orang Arafah ka gemlai terkebinan. Lakukan sembahyang Aidil Adha dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh syariah. Jangan pernah melanggar daripada aturan yang telah ditetapkan oleh syariah. Mana orang yang dibolehkan hadir, mana orang yang tidak dibolehkan hadir. Bukan masalah solatnya, tapi ada hal-hal yang lain